Dia punya hasil terlalu cepat. Jadi kalau nak basuh kereta, kita nak hilangkan kusam-kusam di kereta dan menaikkan color kereta kita, sabun badang makeover lah jawapannya. Assalamualaikum, Abang Karim. Hai. You lah sebaik raya pasal lori ke? Bukan kereta. Apa masalahnya? Tak ada masalah apa. Cuma kebetulan saya baru nak basuh kereta. Jadi nak tunjuklah dengan Cik Noh perbezaan antara sabun X dengan sabun badang. Sabun badang ni dia punya cara guna dia satu gayung, satu skop. Jadi ini saya guna dua gayung, letak dua skop. Dua skop. Macam tu. Gunakan kain ni. Oh, gunakan kain Okey, ni. saya gunakan sabun X. Oh, tu sabun X. Ni sabun X. Okey, Cik Noh tengok Okey, baik. Di sini saya gunakan sabun X. Okey. Cik Noh gunakan sabun badang makeover sebelah sana Kita sama-sama buat ya? Boleh. Kosong-kosong biasa je. Kosong biasa ya, manja je. Tengok dia punya hasil dia. Saya dah lama dah guna sabun badang Oh, ni. ya ke? Dah lama tak jumpa Cik Noh. Saya lupa nak beritahu. Itulah pada depan di rumah kita kan. Ya, ni dah halang dah nampak. Nasib baik. Baguslah. Jadi Cik Noh, Ya saya. dia punya hasil terlalu cepat. Perbezaan antara sabun X dengan sabun badang makeover. Ya. Jadi kalau nak basuh kereta, kita nak hilangkan kusam-kusam di kereta dan menaikkan color kereta kita, sabun badang makeover lah jawapannya. Nampak berbeza Ya, nampak kan? Kotor-kotor tu dah hilang sikit, tapi color dia tetap kusam. Ya. Kalau macam tu saya ambil lah ya. Boleh, tak ada masalah. Kita pergi beraya, kita pun dapat sabun. Ini Cik Roy kan? Ya, saya. Salah panggil Macam dah lupa nama jiran. Terima kasih banyak. Ya, sama. Sabun badang makeover booster. Ya. Terima kasih. Dia ada lagu tau. Ada lagu apa dia? It's magic, it's magic, it's magic. Dan Cik Noh kalau nak tahu, dah ada hashtag. Apa dia? Baharukan yang lama.